Tembok sepanjang 117 kilometer ini bukan sekadar tembok biasa. Ada sesuatu yang British tak nak kita tahu. Tahun 122 Masihi, Maharaja Hadrian bina tembok gergasi ini. Tapi kenapa? Jawapannya buat ramai pakar tertanya-tanya. Kata sejarah, tembok ini halang serangan dari utara. Tapi tunggu dulu, ada yang tak kena dengan cerita ni. Kalau betul untuk pertahanan, kenapa tembok ni tak cukup tinggi? Hanya 4.5 meter je. Musuh boleh panjat dengan mudah kan? Lagi pelik, ada 80 pintu gerbang sepanjang tembok itu. Tembok pertahanan mana pernah ada pintu sebanyak ni? Ia lebih nampak macam rangkaian pos pemeriksaan. Sesetengah pakar kata tembok ni sebenarnya untuk kawal perdagangan dan kutip cukai. Bukan untuk perang, tapi untuk duit. Ada juga teori kata tembok ni sebenarnya simbol kuasa Rom. Nak tunjuk siapa yang berkuasa. Lebih kurang macam billboard gergasi zaman purba. Sampai hari ni, pakar masih bergaduh. Setiap penggalian baru buka lagi soalan. Makin digali, makin misteri. Hampir 2000 tahun berlalu, tembok masih berdiri. Tapi rahsia sebenar kenapa ia dibina, kita mungkin tak akan tahu. Jadi korang rasa apa tujuan sebenar tembok Hadrian, pertahanan, perdagangan atau ada agenda tersembunyi lain? Komen jawapan korang.